Assalamualaikum, Naca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, Alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana aku tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review Pacemayer chain cleaner lah. Yang video lepas aku dah review Pacemayer chain loop kan. Dan ni chain cleaner untuk nak cuci rantai dengan cuci karat. Tapi sebelum tu macam biasalah, hampa boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni. Hampa akan dapat notification, okay? Alright gang, jom aku review dekat hampa motorcycle chain cleaner daripada Pacemayer ni lah. Okay, aku tak pernah review lagi sebelum ni, sebab dia aku akan test dulu dia punya produk. So yang ni yang first aku dah try tapi dah habis lah. Jadi aku puas hati dengan dia punya produk, aku try beli sekali lagi lah. Sebab dia kelebihan dia boleh cuci rantai dengan buang karat. Aku tak pernah review lagi. So aku tunjuk dulu dekat hampa. Contoh dia macam aku punya cover exhaust ni kan, karat kan. Dia boleh cuci kat karat ni. Mai aku tunjuk dekat hampa macam mana nak cuci dia. Hampa kena ada span lah untuk nak gosok. Gosok kat bahagian karat ni. Nak pakai dia senang lah. Saya tunjuk dekat hampa. Okay, so kalau hampa beli Pacemayer chain cleaner ni kan, dia akan dapat sekali dengan spray nozzle ni lah. So jadi hampa buka goncang tu. Okay, so hampa lelak dia beri kering ni sebab tadi aku basuh tadi. So basah lah. Tu hampa spray. Hampa nak pakai nozzle ni boleh, tak mau pakai pun boleh. Macam aku tak pakai sebab dah biasa buat kan. Hampa spray je macam tu. Sebelum ni aku dah pernah repaint aku punya cover chrome ni, tapi masalah dia duduk tepi pantai dia akan karat juga macam mana. So hampa biar dalam 5 ke 10 minit baru hampa gosok lah. Tapi sebabkan aku nak buat video ni, aku terus gosok lah. Nampak dia punya karat tadi ada banyak kan, hilang lah. Mudah lah nak pakai dia. Hilang lah karat lah. So gosok sampai hilang. Tapi dia ni sebab aku nak buat video, jadi aku tak tunggu lah 5 minit ke 10 minit. Aku terus gosok lah. Kalau aku tunggu 5-10 minit, panjang pula video aku nanti. Okay, so at least aku nak tunjuk dia punya tahap keberkesanan dia untuk nak buang karat tu memang menjadi lah. Hilang. Habis lah karat tau. Nampak? Okay, so settle boleh hilang karat, tu boleh buang minyak juga. Contoh macam dekat sport rim ni kan. Macam sport rim aku kotak kena minyak nampak belakang tu. Aku boleh spray, tak ada masalah. Spray. Okay, dah spray tu aku gosok pakai span. Jangan risau, dia tak makan colour . Macam ni je aku selalu buat pun. Okay, jom tunjuk gambar. Tu auto kilat rim aku. Tadi ada minyak kan, dah tak nak dah. Nanti pun nak pakai microfiber cloth tau. Nampak kilat lah. Tengok sebelah ni. Okay, yang sebelah ni macam ni. Tak spray. Nampak dia macam titik minyak tau. Pun boleh pakai untuk nak cuci rantai, cuci minyak, buang karat. Tak ada masalah. Boleh pakai benda ni. Okay. So siapa nak beli Pacemayer chain cleaner ni, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video ataupun kat bawah ni. Apa boleh dapat kat situ lah.
Okay, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni?